1 bulan 8 57. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang haru. Satu suara. Kami daripada Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia. Boleh tak beri tepukan sikit? Ya. SMC Seksyen 16 dengan mulik dan sangat-sangat menjaga tata silap. Okey ke tak okey semua ni? Alright. Okey. Okey, siapa main TikTok? Angkat tangan. Wah. Jangan marah Ada sama je. Cuma yang tujuan kami ialah nak tengok kerjasama. Betul. Sebuah tim tu. Nampak semua kerjasama. Nampak tak semua? Basang-basa ang dagit, aba'y damang-dama sa'king kalam ng punong-puno ng pananabik at ng kabalalim. Sa'king bawat paghinga nakatitig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan pasilyo tungo sa altar ng simbahan. Internet ataupun keselamatan internet. Saya tak nak tanya siapa yang ada sosial media, siapa yang tak ada. Ada juga yang angkat nampak macam menipu tu. Confirm tipu. Sebab apa? Bayar-bayar awak ni confirm semua ada sosial media, betul? Lagi-lagi TikTok. Kepada pelajar-pelajar itu penting untuk menjamin kesejahteraan dan juga supaya generasi muda ini tahu apa peranan mereka bersama-sama dengan masyarakat dan juga pemimpin negara bagi pembangunan negara ke arah yang lebih baiklah. Okey, baik. Okey, yang ini soalan terakhir daripada saya. Sedikit kata-kata akhir untuk murid-murid SMT Seksyen 16 untuk meningkatkan semangat cinta agar negara. Saya ambil kesempatan di sini untuk menyeru kepada seluruh warga SMT Seksyen 16 untuk sama-sama kita meningkatkan semangat patriotisme kita ke negara demi untuk melihat negara kita ini bergerak sendiri dan sehaluan dengan dasar-dasar kerajaan pada hari ini supaya sama-sama nikmat kesejahteraan dan kemakmuran negara dapat kita sama-sama nikmati.